Ah, Pelajaran hari ni kita nak tengok uh, kita nak tengok market structure. Okay, market structure. Market structure ni ialah bentuk pergerakan market mengikut struktur yang sihat. Kalau sesuatu kaunter tu, ni contoh kaunter. Kalau kaunter ni sihat, market structure ni akan mengikut struktur yang sihat. Struktur yang sihat ialah kita ada start daripada lower low. Lower low ni maksud dia harga yang terendah. Dia akan pergi pada high. Dia akan turun balik kepada low. Dia akan naik balik kepada higher high. Dia akan turun balik kepada higher low. Dan dia akan terus naik. Jadi dekat market structure, kita akan entry dekat higher low. High low ialah dekat sini. High low. Okey. Ini kita panggil higher high. Ini kita panggil lower low. Ini kita panggil sebagai high. Ini kita panggil sebagai low. Okey. Faham kenapa ini high low? Ini adalah low yang pertama. Jadi ini ialah higher low. High low lah, high low. So ini ialah high yang pertama. Maksudnya ini ialah higher high. Dia lebih tinggi daripada high yang ni. Okey. Ini ialah market structure untuk sesuatu structure yang sihat. Cara paling senang kita nak nampak market structure ni, kita boleh tengok dalam mana-mana chart sekalipun. Mana-mana chart dia mesti ada pattern ni. Ada pattern ni. Okay. So saya tunjuk contoh dekat sini. Counter, let's say lah saya nak ambil Edeltech. Okay, Edeltech Edeltech ni kita nak tengok kat sini. Edeltech. Okay. So sekarang kita ada pergerakan harga. Saya ambil weekly. Saja nak tengok besar sikit. Okay. Pergerakan harga. Kat sini ada pergerakan harga. Ni semua ialah candle. Ni ialah harga dia. Kat sini harga dia 215. Sini harga dia 20 sen. Okay. So untuk market structure, kita ambil daripada harga yang paling rendah. Allah. Kita hide dia. Ambil daripada harga yang paling rendah. Alah. Ambil daripada harga yang paling rendah. Alah, tak boleh sebab dah lukis kat sini. Contoh, kita ambil contoh Nestle lah. Nestle Malaysia. Okey. Nak sorok dulu ni. Okey. Kita ambil contoh kat sini harga Nestle. Nestle ni sekarang harga dia RM116 untuk satu unit. Sebab bursa kena beli 100 unit. So ke 116 kali 100 bersamaan dengan 11,000 kalau nak entry ni. Tapi ni contoh je. Banyak ni counter murah-murah. 10 sen pun ada. Okey, sebagai contoh market structure. Ini ialah harga paling rendah. Okey, ni harga paling rendah kat sini. So daripada sini ialah lower low. Dia naik kat sini. Kita jadikan dia sebagai high. Lepas tu dia turun kat sini. Dia jadi low. Lepas tu dia naik kat sini. Dia naik. Nak naik terus pun boleh. Nak ambil kat sini pun boleh. Sebab apa? Sebab kita nampak dia ada turun kat sini. Katalah ini high high. Lepas tu kita ambil kat sini jadi higher low. Lepas tu dia terbang. Okay. Nampak kat sini .
Ha. Lower low. Ini ialah lower low. Ini ialah high. Ini ialah low. Ini ialah higher high. Ini ialah higher low. Okey. Market structure. Dekat market structure, kita ni nak entry dekat. Kita nak entry dekat. Mana nak panah. Kita nak entry dekat high low. High low ni ialah kita punya entry, kawasan entry. Kita nak entry dekat sini. Ni kita punya entry tau ni. Maksudnya RM93 ni. RM93 ni sekarang dah naik sampai RM116. Jadi kalau kita entry kat sini, sampailah kat sini, adalah dapat dalam 24%. Jadi itu saja untuk market structure.